Biko lipai soalan yang ni, macam mana nak offkan setting ni auto kereta Corolla Cross. Bila kita nak parking ke depan ataupun reverse, ada benda je, dia akan automatic tolong kita brake kan. So function ni macam mana nak tutup, senang je, jom Biko tunjukkan. Setting dia semua pakai dekat meter. So kita control meter pakai button sini. Kita masuk dalam setting dia, dia akan nampak perkataan ni, PKSB. Inilah function dia. So kalau contoh ni tengah buka, kalau you tak nak, okay, tekan OK ni, tekan sekali, so dia akan off. Nampak tak? Dia sudah off. Kalau you dah off, nak on balik, pakai sama je, tekan OK, dia on balik. Tapi kalau you dah off, you kena ingat jangan you ingat ada safety ni, tak apalah, ada benda mesti dia akan berhenti. Kena jaga-jaga you ada on ataupun off function ni. Okay, kalau rasa video ni berguna, boleh tolong Biko like, comment and share kat kawan-kawan. Mana yang belum follow Biko lagi, boleh tekan follow. Apa soalan nak tahu lagi, komen je dekat bawah, nanti Biko jawabkan. Bye.